Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam hormat kepada sidang penonton. Saya Sharifah Suraya binti Said Muhammad Amirul Hamzah, wartawan muda TV PSS Semenso. Hari ini 1 Disember 2025 bersamaan Hari Isnin bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor telah berlangsungnya Selangor International Book Fair. Program ini berlangsung dari 28 November sehingga 7 Disember. Seterusnya, mari kita bersama dengan rakan setugas kita yang berada di lokasi. Jom! Terima kasih kepada rakan setugas di studio. Saya Wan Alia binti Wan Muhammad Farid, wartawan muda TV PSS Semenso, dan Ikhwan Hakimi bin Bahrin, juru kamera TV PSS Semenso. Kini saya berada di Selangor International Book Fair dan suasananya memang cukup meriah. Pada hari ini, kita dapat melihat ramai pengunjung yang hadir bersama-sama untuk menikmati pelbagai aktiviti yang menarik serta pilihan buku yang ditawarkan. Jom kita sama-sama menerjah penulis buku yang ada pada hari ini. Sekarang saya bersama dengan salah seorang yang terkenal di Malaysia, iaitu Puan Aisyah Hijana. Beliau ialah seorang pempengaruh, usahawan dan juga penulis buku. Assalamualaikum Puan, terima kasih kerana sudi bertemu bual bersama saya. Alhamdulillah, thank you juga sebab datang jumpa temu bual kita. Sama-sama. Pada pendapat Puan, bagaimanakah sambutan para pengunjung sepanjang pesta buku ini dijalankan? Okay, so far untuk pesta buku SIBF tahun 2025 ni sangat menggalakkan. Especially dia ada segregate hari yang mana student datang, orang awam datang dan ramai sangat student yang datang dan diorang nampak sangat excited nampak buku dan banyak yang beli buku-buku yang bermanfaat. Apakah harapan pihak Puan terhadap perkembangan industri buku di masa hadapan? Okey, harapan saya semoga anak-anak muda yang mungkin dah tengok video ni, anak-anak sekolah, mungkin kita boleh sama-sama untuk jadi seorang penulis buku satu hari nanti. Bukan apa, kita anggapkan itu adalah pahala yang berpanjangan selepas kita mati nanti, insya-Allah. Baiklah, terima kasih Puan kerana sudi bertemu bersama saya. Alhamdulillah, thank you so much juga. Sama-sama. Seterusnya, kita berpeluang berbual dengan salah seorang penulis buku di SIBF pada hari ini. Bersama saya, Tuan Meja Muhammad Qayyum bin Badarudin, dan beliau sudah menulis sebanyak 230 buku. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Tuan memilih untuk menjadi penulis buku? Alhamdulillah, saya menulis buku ini pertama untuk menjadi sebahagian daripada orang-orang hebat, guru-guru yang mendidik untuk memandaikan bangsa, melahirkan generasi-generasi yang hebat. Baiklah. Apakah harapan pihak Tuan terhadap perkembangan industri buku di masa hadapan? Alhamdulillah, saya mengharapkan lebih ramai orang menulis buku dan saya harap lebih ramai orang membaca buku sebab membaca ini mengembangkan fakulti daya fikir menjadi asbab pintu hidayah. Dan membaca ini akan menyebabkan ramai orang mengetahui dan menjadi orang yang berilmu dan sarjana dalam kehidupan mereka. Baiklah. Terima kasih Tuan kerana sudi bertemu bersama saya. So, Alhamdulillah, terima kasih jemput saya. Sama-sama. Baiklah, mari kita kembali kepada rakan studio. Terima kasih kepada rakan setugas yang berada di lokasi. Kesimpulannya, temu bual di Selangor International Book Fair ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mengekalkan minat yang tinggi terhadap bahan bacaan dan aktiviti yang berilmu. Terima kasih kepada sidang penonton yang setia melihat liputan dari awal hingga akhir. Sekian, terima kasih.